Selamat datang. Pernah tak anda terfikir, dalam dunia yang laju berubah ni, kerjaya apa yang betul-betul selamat? Hari ni, kita nak kupas satu bidang yang bukan setakat kalis teknologi, tapi dialah yang cipta teknologi itu sendiri. Ya, kita cakap pasal sains komputer. Okey, jom kita terus masuk ke soalan paling panas sekarang ni. Adakah AI akan curi kerja anda? Ini bukan lagi cerita science fiction, kan? Ketakutan ni memang betul-betul ada. Persoalannya, kerja anda tu ada tak dalam senarai terancam? Dan ini bukan lagi teori tau. Mana-mana kerja yang buat benda sama berulang-ulang kali memang dalam zon bahaya. Cuba bayangkan, kerani data, juruwang, ejen pelancongan, semua tugas ni AI boleh buat dengan senang. Inilah yang kita panggil pengangguran teknologi. Dan ya, ancaman ni memang betul-betul depan mata kita. Tapi macam mana kalau saya cakap ada satu bidang yang bukan je kebal tapi makin meletup sebab adanya otomasi? Kat sinilah kita nampak satu perubahan paradigma yang besar daripada sekadar jadi pengguna teknologi kepada menjadi pencipta teknologi. Inilah beza paling ketara. Fikirkan macam ni. Kebanyakan kerja, kita cuma guna teknologi yang orang lain dah buat. Tapi dalam sains komputer, merekalah yang cipta teknologi tu. Merekalah yang bina, latih dan jaga sistem AI tu. Macam arkitek di sebalik semua ni. Dan anda tak boleh suruh AI gantikan arkiteknya sendiri, kan? Okey, jom kita kenal lebih dekat siapa arkitek-arkitek dunia digital ni. Sebenarnya, kita boleh pecahkan mereka kepada 4 kumpulan utama. Dan setiap satu kumpulan ni, peranan mereka sangat-sangat penting dalam membentuk dunia kita hari ni. Yang pertama, kita panggil mereka para pembina. Anggap je mereka ni macam jantung kepada industri teknologi. Semua aplikasi dalam telefon anda, software dalam laptop, sistem perbankan online yang anda guna, merekalah yang bina semua tu. Satu persatu, baris demi baris, kod. Dan peranan mereka ni macam-macam tau. Ada jurutera perisian yang bina sistem gergasi. Ada pembangun mudah alih yang buat apps yang kita semua guna setiap hari. Pembangun web pula. Merekalah yang bina internet yang kita nampak ni. Dari apa yang cantik kat depan sampailah ke enjin kat belakang. Kod mereka ada kat mana-mana. Sampaikan dalam kereta pintar pun ada. Boleh kata merekalah tulang belakang dunia digital kita. Okey, kumpulan kedua pula, para penganalisis. Anda pernah dengar orang cakap data ni minyak zaman baru, kan? Merekalah pelombongnya. Mereka yang gali, tapis dan tukarkan data mentah tu jadi tenaga untuk cipta benda-benda baru. Kumpulan ni lah yang jadi kepala untuk revolusi AI. Saintis data, mereka ambil data yang berserabut tu dan tukar jadi nasihat bisnes yang power. Pengembang AI pula, mereka cipta otak untuk chatbot dan sistem pintar. Dan yang paling best, pakar robotik. Mereka bawa kod-kod ni keluar dari skrin, terus masuk ke dunia nyata untuk gerakkan robot. Hebat kan? Okey, bila semua benda dah online, apa yang jadi paling penting? Keselamatan sudah tentu. Di sinilah masuknya kumpulan ketiga, para pelindung. Fikirkan mereka ni macam pengawal peribadi digital kita. Tugas mereka, pastikan semua data dan sistem kita selamat daripada sebarang ancaman. Serius, mereka ni macam wira yang kita tak nampak. Pakar keselamatan cyber hari-hari berperang dengan penggodam. Arkitek awan pula, merekalah yang susun atur rumah, digital kita dekat server-server gegasi macam AWS atau Azure. Dan jurutera rangkaian, mereka pastikan talian internet kita tak putus. Cuba bayangkan kalau tak ada mereka, habis lumpuh dunia digital kita. Dan yang terakhir, tapi tak kurang pentingnya, kumpulan keempat, para strategis. Mereka ni peranan dia macam jambatan. Mereka sambungkan dunia teknologi yang rumit tu dengan dunia kita, dunia bisnes dan dunia pengguna biasa. Merekalah yang pastikan teknologi yang dicipta tu bukan setakat canggih, tapi betul-betul berguna dan senang nak guna. Kat sinilah skill teknikal jumpa dengan strategi. Contohnya, penganalisis sistem. Kerja dia macam penterjemah. Dia ambil idea bisnes, lepas tu terjemah jadi bahasa teknikal untuk para pembina. Mereka UX, UI pula, fokus mereka lain. Mereka nak pastikan app atau website tu rasa seronok bila dipakai. Jadi teknologi tu bukan setakat boleh jalan, tapi ada jiwa dan betul-betul membantu kita. Okey, so sekarang kita dah nampak kan, ada macam-macam peranan dalam dunia ni. Tapi, dalam bidang yang berubah sepantas kilat ni, macam mana kita nak pastikan kita sentiasa relevan? Isunya bukan lagi pasal nak survive je, tapi macam mana nak sentiasa maju ke depan. Ini kuncinya. AI memang power bab proses data, tak boleh nafi. Tapi,
AI masih kalah bila masuk bab-bab yang buat kita ni manusia. Benda macam kreativiti, empati, faham perasaan orang dan paling penting, kebolehan kita selesaikan masalah yang tak ada dalam manual. Inilah superpower kita yang paling bernilai. Jadi, strateginya ada 3 langkah mudah. Nombor 1, jangan pernah berhenti belajar. Sentiasa upgrade skill teknikal. Nombor 2, jangan lupa soft skills. Cara kita berkomunikasi, bekerjasama, semua tu penting. Dan nombor 3, kita kena pandai adaptasi. Fikiran kita kena berubah. Dari jadi pekerja kepada jadi pengurus, kepada AI dan bot. Kita yang kawal mereka, bukan sebaliknya. So, nak mula kat mana? Data dah tunjuk jalan. 3 bidang yang paling hot sekarang ni ialah keselamatan cyber, pengkomputeran awan dan analitik data. Permintaan untuk pakar dalam 3 bidang ni tengah melambung tinggi, jadi kat sinilah lubuk peluangnya. Baiklah, untuk kita tutup perbincangan ni, saya nak kongsi satu analogi. Analogi ni bagi saya betul-betul merumuskan semua yang kita bincangkan hari ni tentang tempat kita dalam zaman otomasi ni. Cuba bayangkan, pasaran kerja ni macam lautan luas. Dan sekarang datang ombak tsunami, iaitu AI dan automasi. Kerja-kerja tradisional ni macam sampan-sampan kecil je. Senang terbalik, senang karam. Tapi, kerjaya dalam sains komputer, anda bukan dalam sampan. Anda sama ada jurutera yang bina kapal persiaran yang gah tu, ataupun anda kapten yang kemudi kapal tu meredah ombak. Nampak tak bezanya? Jadi, soalan terakhir ni untuk anda. Bila berdepan dengan lautan perubahan ni, anda nak jadi apa? Penumpang dalam sampan kecil yang terumbang-ambing, harap-harap tak karam? Ataupun anda nak jadi arkitek dan kapten yang bina dan kemudi kapal masa depan anda sendiri? Fikir-fikirkanlah.